Salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian anda singgah di channel saya. Jika anda seorang penggemar sukan bola sepak tanah air, bantu saya tekan subscribe kerana setiap subscribe anda itu sangat berharga. Terima kasih sahabat baik. Sri Pahang Fesa mengucapkan selamat tinggal kepada saingan Liga Super. Sebelum ini, ramai peminat bola sepak negara menjangkakan Sri Pahang akan kekal beraksi dalam Liga Super musim hadapan. Ini selepas pengurusan kelab itu menerima lesen kebangsaan musim 2025-26 sekaligus melayakkan mereka beraksi dalam Liga musim depan. Meskipun begitu, ada pihak mengingatkan situasi Sri Pahang hampir sama dengan situasi PJ City. Meskipun mereka telah menerima lesen, PJ City kemudiannya menarik diri untuk kempen Liga musim 2023. Kini Sri Pahang sah menarik diri daripada saingan Liga Super musim 2025-26. Perkara ini disahkan Malaysian Football League MFL menerusi satu kenyataan hari ini. MFL memaklumkan pengurusan Tok Gajah telah menghantar surat pengesahan tidak bertanding kepada badan induk itu pada 16 Jun lalu. Pengesahan ini menyaksikan hanya 13 pasukan yang akan bersaing dalam Liga Super musim 2025-26. Ini termasuk 3 pendatang baru Liga, iaitu Brunei PM, Melaka FK dan Immigration Force. Jadual perlawanan Liga musim 2025-26 dijangka diumumkan dalam masa terdekat.